Apa dia? Duk buat benda wajib, semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, umrah tak tinggal, tapi sombong pun dia tak tinggal. Tinggal semayang haram. Kalau kita tak tinggal sombong pun haram. Kita hidup duduk dalam sombong ni haram. Kerana sombong ni berdosa. Tanda sombong ni apa? Tak mau dengar nasihat, tak mau terima apa yang Quran kata. Apa Nabi suruh buat, kita lawan. Apa Allah suruh buat, kita lawan. Sombong ni dosa. Sampai Nabi kata, takkan masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya walau sebesar zarrah sombong. Allah tak bagi dia masuk syurga. Iblis sombong, dari syurga Allah hambat keluar. Kita yang di luar syurga ni tak pernah masuk syurga, mati duk bawa sombong. Bolehkah Allah terima kita masuk dalam syurga? Hak yang duk dalam syurga, duk pakai sifat sombong ni, Allah perambat keluar. Siapa dia? Dulu nama dia Azazil, lalu Allah perambat, tukar nama Turih jadi Iblis.